Boleh, Mari kita lakukan saya ini. pergi dulu. Ya, bodoh. Membuka peti keselamatan. Pari-pari ajaib. Wow, adakah ini gurauan? Lihat apa yang saya boleh lakukan dengannya. Baiklah, Seronok milik juga. awak. Buka pintu Sempurna. Anda. Wow, saya dapat rumah Halia. Sangat cantik. Ia dibuat sepenuhnya daripada biskut dan gula-gula kegemaran saya. Hei, Julie, itu bukan milik kamu. Ah, tidak mengapa. Apa-apa sajalah. Bau yang hebat. Rumah roti Halia ini sangat manis dan sedap. Yum, 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 yum. Apa yang ada dalam peti keselamatan awak, Jane? Saya sendiri tertarik dengannya. Oh, saya dapat makanan kucing. Itu kelakar. Memang. Saya tidak pernah mencoba makanan Oh tidak, kucing. Anda perlu tarik sepenuhnya. Wah, apa yang sedang berlaku? babi. Sudah tiba masanya untuk menghukum dia, Julie. Saya tertangkap. Mari, Sinus Serenity. Fain share overly. Oh, Berk, help there you know Elizabeth. Dwina Karakar. Mary Sini, Saber Kulaka Rouse. Sudah pasti, saya hanya... Perry Bertenang. Malang, jangan takut. Oh, baiklah. Saya takkan menyakiti awak. Mari sini, terbang, terbang. Jumpa lagi. Selamat tinggal, Perry. Menjijikkan. Hei, apa? Mari lihat siapa yang menjadi yang pertama. Ah, tolong saya. Nah. Apa yang saya ada di sini? Wah, saya dapat sandwich. Ia sedap. Mari coba. Saya memang betul. Ia bagus. Apa? Anda bergurau? Anda mahu berkongsi? Tidak, saya takkan beri kepada Anda. Kenapa pula begitu? Saya sedang lupa. Kamu tahu. Satu. Saya cerdik bastard. Oh, ayo dapat ikan busuk. Saya tak boleh buat ini. Saya akan muntah. Oh, mimpi ngeri. Oh, dia comel. Ini benar-benar teruk. Kenapa saya perlu menelannya? Saya langsung tidak bertuah. Tidak seperti Britney. Itu kelakar. Oh, saya ada ide yang bijak. Jom buat ini. Hei Ricky, apa? Tengok sana. Di mana? Mari buat prank kecil ini. Ayo. Saya akan masak ikan dan bawa awak sandwich. Tidak nampak. Makanan apa yang awak suka makan? Sama di sini. Baiklah, saya akan makan sandwich saya secepat mungkin. Apa seterusnya? Tunggu, apa itu berjaya? Apa benda itu? Sangat lucu. Apa seterusnya? Oh, mari kita lihat. Saya mahu menjadi Baby Yoda. Saya sentiasa bermimpi mengenainya. Lihat betapa comelnya ia. Apa yang sedang berlaku? Was. So goes Levison. So goes Levison. Sandwich saya! Oh, Yoda. Mencari matlamat. Pencarian Stosta. Oh, saya ada idea. Gadis-gadis, lihat. Yoda, bagaimana awak suka ikan itu? Matlamat telah dikesan. Ya, saya akhirnya boleh mencuba. Satu gol terus desa. Satu gol terus desa. Itulah yang saya pikirkan. Oh, ia musnah sendiri. Wow, saya dapat pizza pepperoni. Harumnya, tak sabar nak mencobanya. Rakaman, mari kita lihat apa yang sini simpan.
Kami juga tidak sabar untuk mencobanya. Tak mungkin, itu punya saya. Kita akan lihat tentang... Ayah! Fortnite! Kamu tewas. Oh, tidak. Garpu saya. Saya tidak akan makan pizza dengan garpu. Saya ada ide yang lebih baik, lebih mudah, dan menyeronokkan makan dengan tangan. Oh, ini sangat lezat. Ya, bagus. Ayo, Jane. Kenapa? Baiklah, mari makan. Oh, tidak. Ada keju busuk dengan kulat di sini. Oh, ia berbau busuk sangat. Ya, rasanya lebih teruk daripada rupanya. Ish, sungguh mimpi buruk. Memang tak masuk akal nak makan ini. Oh, saya mengalah. Hooray! Giliran saya. Apa yang saya ada di sini? Ramuan. Saya patut mencubanya. Bau pelik. Ia tidaklah teruk. Itu Hebat. Oh, tiada apa yang berlaku. Itu pelik. apa yang sedang berlaku? Oh tidak, Julie. Awak okey? Sungguh cantik. Britney takut, tetapi saya tahu apa yang kamu suka. Semua tikus suka keju. Ambillah, sayang. Haha, saya mendapat idea yang hebat. Saya tak perlu makan keju lagi. Tikus ini lakukan semua untuk saya. Tapi saya masih lapar. Hei, Britney, awak nak pegang dia? Oh, saya sangat takut dengan tikus. Hehe, pizza ini milik saya sekarang. Bagus sekali, Julie. Kamu banyak membantu saya. Betapa lezatnya. Saya teruja. Jangan bergerak. Bolehkah saya mula? Mari kita lihat apa yang saya ada dalam peti keselamatan itu. Wah, ais krim strawberry. Hebat. Saya perlu mencobanya dengan segera. Apa yang boleh saya katakan? Bau ini sungguh menakjubkan dan rasanya sangat hebat. Wah. Itu bagus. Kamu bertuah. Hebat. Saya seterusnya. Saya harap saya sebertuah jadi... jelas tidak. Saya dapat cili pedas. Kamu boleh buat. Saya percaya pada kamu. Baiklah, mari kita selesaikan ini jika boleh. Tidak. Oh, makanlah secepat mungkin. Saya tidak tahu bagaimana untuk melakukan ini. Tunggu. Oh, tidak. Tegak saya rasa terbakar. Makan cili ini memang tidak adil. Oh, tidak. Ais krim saya? Itu tidak seronok. Tapi tunggu. Saya akan bantu kawan saya. Oh, muka saya. Saya diliputi ais krim. Tapi yang penting saya selamat. Tidak. Tiada pelukan. Terima kasih. Saya kelihatan kelakar. Giliran kamu, Britney. Saya tertanya-tanya apa yang saya akan dapat kali ini. Oh, ia adalah porno. Oh, tidak. Apa yang sedang berlaku? Oh, apa yang kita lakukan hari ini? Ya, Dia sangat membawa bagus saya awak. kembali. Oh, selamat tinggal perempuan. Hei, apa yang awak buat? Tidak. Paper serious risk. Can make read that. Saya akan buat ais krim tembikai. Hehe. Boomtown Patty and Eritas forget keluarganya di dalamnya. Luar biasa. Tambah sedikit lemon. Tepat di mata. Sour Sterling. Chef, it is serious to referenciary. Tiako Mike, Herida Cero Main. Sam order for Mary Fruto Mini Sterling Shrimpeum.
Malay si Ricardo yang menemui semuanya Graham mencuri sebuahnya. Membeku semuanya dengan seburan beku segera. Terima kasih. Kami akan kembali sebentar lagi. Hebat! Sekarang mari tambahkan gummy bear untuk rasa yang lebih baik. Mereka sangat bagus. Oh, saya ada idea. Kita perlu cairkan gummy ini dengan pembakar. Luar biasa. Menon sesuai ke atas tikar silikon. Atas kerang slash shavers berbagai varias. Berjaya! Ini adalah cara menjadi pinggan ais krim yang boleh dimakan. kenapa? Lihat Ayo. itu. Oh, Tuhanku. Oh, nenek. Anda mengejutkan saya. Tetapi saya mendapat idea yang hebat. Saya tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah nenek. Ini mata gami untuk kamu, nenek. Nampak lebih baik sekarang. Kamu tidak menakutkan pun. Terima kasih, Grand. Sekarang Mario ambil ice creamnya. Kita perlu letakkan beberapa sudu di atas pinggan yang boleh dimakan. Mari cerita hias semuanya dengan emas. Ini menakjubkan. Up the beyond. Nenek, kamu buat saya terkejut. Okay, menerai rider yang seperti melufrai sebegala saya. Alamak, saya khawatir ada sesuatu di sana yang boleh saya gunakan. Dan itu adalah Skittles. Mile, mari kita wait for news swear. Boss, you are 2 years to shopper wine sir frarier radar pengisar or kisar. Segala-galanya berjalan mengikut rancangan. Ayo, Sir Dirisi. Ari fear the may sukurbin ice cream gruno sign wearing and tamer dirwag. Silberni. Yang dihormati. Anyway, just siggering ito ice cream fairy sa Skittles. Tibuli septal curry pick Pringles. Asi wag weather curry pick to center at a kita pretty botolye. It's Streamer kay Wareng dan Voila. Ice cream udah siap. For him tayo magsa? Nenek! Nenek sudah penat dan tertidur. Tetapi dia ada di sana sedang memasak. Sedikit gula dan herba. Terima kasih. Segalanya di bawah kawalan. Yogurt? Ini akan menjadi cantik dan menyelerakan. Mari kita naikkan semuanya. Lynn, Tidak, saya tersandung. Kami mempunyai ais krim semula jadi yang sehat. Bau wangi. Masukkan ke dalam acuan. Masukkan ular-ular dan hantar. Tinggal dan selesaikan dengan bebas. Itu sangat mudah. Easer. Ia sangat teruk. Ia sangat teruk manisnya. Apa ini? Ops. Betul. Saya dapat idea. Tetapi saya perlukan madu. Ia akan menjadi perjalanan yang panjang. Nicole perlu menunggu sedikit, tetapi ia akan sangat lazat. Terima kasih. Baiklah, saya hampir sampai. Saya datang ke hutan. Saya perlukan madu. Nampaknya bukan satu yang berlini. Saya murah. Saya minta maaf. Saya perlu lebih. Di sana kami... Mati. Sekarang kita boleh balik rumah. Saya kembali. Baiklah kawan-kawan, kita kekalkan hood kita. Wait, pala masukannya ako wala gelas dengan strawberry. Sekarang,
Campurkan semuanya. Iklan. Mengeluarkan ais krim kerana ia sudah beku, tinggal untuk mencelupkannya ke dalam gelas strawberry madu saya. Sempurna. Mungkin cuba. Memasak. Apa ini? menjamu Pinggan selera. hijau? Dan ia sangat pelik. Mari kita cuba yang ini dulu. Apa yang kita ada di sini? Ais krim merah jambu. Warna kegemaran. Dan rasanya hebat. Apa yang kita ada di sini? Ais krim dengan Pringles? Itu kombinasi yang pelik. Bagaimana Mari kita anda lihat. melakukannya? Oh, wow. Sangat berwarna-warni. Dan ia kelihatan sedap. B. Nafas saya sudah habis. Betul ke? Sorry, Miwe, Sadik. Mike, simpan telefon itu. Nicole sudah melukis gambar dengan zakar baru. Oh, Donut. Ia kelihatan cantik. Mike, ano na yung first day ni Rex Bernard? Tony Rails, just what yung idea mo. Oh, sini kamu make sure untuk memesan donut di McDonald's. Tetapi kamu perlu memasaknya sendiri. Nicole, ay rin tahu juga. Sida ko siap saya. Terus yang ketawa. Dan saverkan main Saya telepon. tidak perlukan semua itu. Saya akan hancurkan awak. Chef Eduardo Gary Kirkle Sirsal. Sir tertanya-tanya donat jenis apa yang chef akan buat. Peter Fairley chung sod kenda bilas. Tama gelatin di kacau. Ibu di dia, right? Oh, ay sering on culture Brennan sidering at yung donut. You're sterile silas. Punya 6 donut. Bagus sekali. Oh, Mauritius Villarreal Stratus pinggan. Si, sehingga kita taburan berwarna-warni. Istri cantik, Nicole pasti menyukainya. Pasti seorang legenda? Mike? Oh, tak mengapa. Hey! Ini adalah donat saya. Untuk menghiasinya juga. Mencelupkannya ke dalam coklat nampak sangat menyelerakan. Saya tidak kisah mencubanya sendiri, tetapi kita perlu pergi sebelum mereka panggil. Saya akan membaca Sekarang ke semua. saya akan membuat serbuk kacang. Saya ada satu beg penuh kacang. Saya minta maaf. Bersedia mencekiknya pada donat. Seterusnya kita perlu memotong strawberry untuk hiasan. Ia akan menjadi sedap. Sejuk kipas. Oh, apa yang awak buat? Oh, saya rasa Mike memang lapar. Tapi itu untuk Nicole. Awak kena betulkan ini entah bagaimana. Awak ada idea? Sudah tentu. Saya sentiasa ada idea. Saya perlu cairkan coklat. Itu dia. Saya akan letak sedikit. Apa? Yo, Sir Perda was singing Waper Agri biru. And I'm Stu Oreo for Con. Hanap Wayer Sarah and Turking yang lain di atas donut. Suridian icing. Senyuman manis. Pukul berapa sekarang? Sudah masa. Sempurna. Dan mata. Wah, Mike, sempurna. itu idea yang bagus. Baiklah. Ya, adakah kamu bersedia? semuanya kelihatan sangat menyelerakan. Mari kita mulakan dengan donat gami ini. Terang dan besar. Mari kita cuba. Mari, kita pergi. Sedap. Chef, hebat. Dan apa yang kita ada di sini? Ia kelihatan seperti donat untuk anak patung saya.
Mereka sangat kecil. Saya tak boleh. Mari kita cuba. Anda perlu Oh, terus berlari. ia sangat lazat. Jenis kegemaran saya. Lakukan. Gabungan kacang dan krepek. Ya, tidak tahu. Ia adalah hagi-wagi. Mari cuba. Wow, sangat bagus. Tapi, siapa Bagus. yang akan menang? Ia sangat baik. Datuk Bandar Pasir, mereka patut Cik mengucapkan paling terima cantik kepada di anda. dunia. Baik, apa itu? Saya minta Baiklah, maaf. service adalah sekarang Saya yang diberikan minta oleh Bayi maaf. Nicole. Ini sudah tahu apa yang perlu dilakukan. Saya minta Pertama, maaf. kita perlu Saya minta mengulido. maaf. Untuk kek itu. Untuk melibaring syariat overlay to fring susu Calvary mentega. Gaul sampai sepati. Penyaudar sih, harus actually valido sendiri. Daripada anak lelaki. Jadi, mesin yang kuat dan istimewa. Sebelum Oh, Neng, Anda perlu cepat. walaupun sukar bersaing dengan mesin, Pergi, Ayo. pergi. Nenek, jangan putus asa. Nenek boleh lakukan ini. saya rasa tidak sampai yang kue dibandingkan dengan mesin kuat chef. Baiklah, tiba masanya untuk bergerak. Chef sudah menuang adunan ke dalam acuan dan memasukkannya ke dalam ketuhar. Ambil mikrofon saya. Apa yang telah kamu lakukan? Menghantarnya ke dalam ketuhar. Berikutlah pemasak. Nenek, berhenti. Saya perlu adalah pakai waffle. Saya pakai waffle. Tuangkan adunan ke dalamnya, tutupkan. Siap. Saya pasti akan guna jam saya. Ia sangat sedap. Saya tidak tahu apa yang perlu dipikirkan. Dan banyak jari, betul. Kita perlu tambah sedikit krim putar. Lagi banyak, lagi bagus. Cantik. Tetapi apa lagi? Emma, ada idea lagi. Apa dia kali ini? Saya tidak tahu. Terima kasih kerana menonton. Kamu sangat manis. Ia berbeza dari Untuk mengumpul harta. Pagi. Untuk menghias kek. Kamu ada banyak. Sedap atau tidak? Osbury. Itu Ia di sudah sini. cukup. Chef. Keluar dari kerusi saya. Sudah tentu. Ia akan Kita berhasil. tetap Jadi manusia. hias kek dengan raspberry. Kek telah menjadi begitu cantik. Sedikit gula serbuk di atas. Jangan risau. Wah, kau penuh dengan Nutella. Tak boleh dibiarkan sendirian walau untuk seminit. Saya baik. Ya, pergi dari sini kawan. Baiklah. Apa dia yang gerak kursa untuk dia peripaniana? Kisah kuda dia ke? Harumannya sangat bagus. Hanya tinanin choose photo ni code artin yang sama. Alvelo kebayaran fial yang sangat tajam. Ayolah. Sedia! Seeker ang crawl trimple bayay warning sa piking di setiap lapisan. Sepatutnya ada banyak. Oh, tertuard flavor on some turkicks dengan cream milk creamer. Sipuri! Mari ratakan dengan bantuan spatula. Mulai sekarang saya dengan gede gua talaga dah huba-buba terus sebagai hiasan. Anan gula-gula nerds di atasnya. Baik, semuanya sudah Apa yang siap. terjadi? Chef, kek ini kelihatan sedap. Mike? Anda siarwi? 3 wings strip preference. Listo. Oh, ito recipe cool ini yang kayak jumpa di TikTok. Ini sandali cake perincawan. Nene may stop. Sinadir balong dengan sisa Nutella. Menambah tepung dan telur serta susu ke dalamnya. Sekarang, campur semuanya.
Sempurna. Tinggal masukkan ke dalam ketuhar gelombang mikro. Dan tunggu selama 1 minit. Cerita yang Mike apa mau tu? Saya Ada Pak, menemukan ya, cara tes- baharu. Selesai. Masa untuk mengeluarkannya. Panas betul. Masukkan sudu dan kita boleh hidangkannya kepada Nicole. Berhenti ketawa. Saya faham. Bau yang luar biasa. Saya mahu mula dengan yang ini dan saya pasti tidak perlukan Ya, sudu. Tuhan. Macam tu. Mike, cuba lebih keras kali ini. Nenek, adakah ini waffle? Gunakan. Baik. Hebat. Bukan saya. Nenek, semua resipi nenek sungguh lazat. Yang tinggal hanya mencuba yang merah jambu besar ini. Saya suka semua yang merah jambu. Cuba gigit. Wah, sedapnya. Saya boleh isi angin bola sepak. Tolong. Lengkapkan pemenang. Ya, kemenangan. Langgan. Brandon. Hanya Tulip.